Assalamualaikum. Bersama saya, Kru Alia daripada Biso Channel. Pada hari ini, 11 Januari 2026, sesi persekolahan bagi kumpulan A bermula. Mari kita lihat kemeriahan pada hari persekolahan yang pertama. Sekolah kami memilih tema Kesultanan Tanah Melayu. Assalamualaikum Cikgu. Apa pengalaman manis Cikgu semasa menjadi guru kelas tahun 1 selama 10 tahun? Okey, pengalaman yang paling manis dalam setiap tahun tu samalah. Cik Ustazah sendiri berdepan dengan pelajar yang kita suka tengok ialah macam mana anak-anak pelajar yang tahun 1 ni menjejakkan kaki pertama kali di sekolah kebangsaan. Ada yang perasaannya gembira dan ada pula setengah daripada pelajar tu yang kelihatan seperti takut, mungkin kerana itu adalah pengalaman mereka yang pertama. Dan dengan tu jadi pengalaman manis kepada cikgu sendiri kerana di situ kita mengambil ataupun kita mesti berhadapan dengan murid dengan cara kita sendirilah. Bagaimana nak menenangkan dia. Lepas tu cuba untuk memujuk. Di situlah kita rasa sangat inilah nak bandingkan dengan murid-murid yang dah lama kat sekolah kebangsaan. Okay, terima kasih Cikgu. Assalamualaikum Kalish. Waalaikumsalam. Boleh saya tanya kenapa Kalish suka datang ke sekolah? Okey, kenapa? Sebab ada kawan lama, ada boleh tengok TV, kawan baik-baik. Okey, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Jibi. Waalaikumsalam. Boleh Jibi kongsikan tentang harapan Jibi bagi murid tahun ini? Okey, harapan GB pada tahun ini 2026, GB mengharapkan murid-murid SK Sultan Ismail II ni suka mari sekolah. Kita akan buat program-program yang menarik supaya anak-anak seronok hadir ke sekolah. Dan kita mengharapkan peratus kehadiran akan terus meningkat 95% ke atas. Itu harapan GB dan insya-Allah kita akan realisasikan. Terima kasih Jibi. Nama. Sekarang merupakan hari Khamis iaitu hari terakhir Minggu Fun Week.